dengan tajuk Pangha Baju. Minat kita bagi sistem PSMI. Dipersilakan Muhammad Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Al-Tahar bin Syafiq dari SK Sungai Kecil Libong Tebal. Hari ini saya akan kongsikan satu inovasi untuk anda semua, iaitu inovasi Polko Body. Inovasi ini adalah hasil kerja murid yang kita buat KMR TBL, iaitu yang berbentuk Institutional Learning Digital Tajwid yang untuk membantu murid-murid kita menguasai hukum qalqalah dengan lebih mudah, cepat dan memudahkan. Okay. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan tajwid. Isunya ialah ramai di kalangan murid-murid masih keliru antara bacaan qalqalah surah dan kubra. Ada yang bunyi terlalu kuat, ada yang bunyi sikit, ada yang tak bunyi langsung. Jadi benda ini, masalah ini akan merencatkan kualiti bacaan Al-Quran murid dan minat mereka terhadap Al-Quran. Jadi kami hasilkan inovasi ini sebagai solusi dia. Okey, rekan-rekan, guru-guru dan juri sekalian, inovasi ini mengandungi 8 elemen utama. Saya kenalkan elemen yang pertama ialah, tuan-tuan boleh scan. Pengenalan ialah memperkenalkan bagaimana proses inovasi ini dilaksanakan. Okay, yang kedua ialah jadual qalqalah yang kita dapat. Jadual qalqalah ini adalah BBM yang berwarna-warni, interaktif, iaitu untuk membantu murid kita membezakan bacaan qalqalah surah dan qalqalah kubra. Dan samping itu juga terdapat panduan QR untuk murid tengok cara bacaan dengan betul. Okay. Yang kedua ialah qalqalah Explorer Padlet yang ini murid boleh akses di digital, yang mana murid boleh rakam audio bacaan mereka dan di komen dengan rakan-rakan mereka sendiri, dan guru juga boleh masuk komen dan memberi teguran bacaan murid yang salah. Okay. Yang seterusnya ialah kita ada permainan Dolby Qalqalah Challenge, berbentuk gamifikasi ya. Okay, permainan ini adalah permainan board game yang kita tengok dia macam apa ni? Gaya apa ni? Okey. Dia sangat menarik. Murid-murid kita boleh main benda ini. Di samping setiap petak-petak ini, dia ada soalan. Dia memuji murid untuk baca huruf qalqalah. Di samping seronok belajar, yang lebih menarik lagi adalah dia menggunakan semua dalam tulisan Jawi sekaligus memperbukukan literasi Jawi murid-murid. Okay. Seterusnya ialah kita ada Easy Qalqalah. Okay, ini adalah buku digital, panduan, ada audio, ada video yang kita boleh akses melalui digital. Murid-murid boleh guna bila-bila masa di mana sahaja, yang boleh digunakan untuk flip classroom dan juga pembelajaran kendiri. Okay, seterusnya kita ada lagi komik qalqalah. Komik qalqalah ialah satu komik, iaitu komik bergambar yang menarik yang dicipta oleh murid menggunakan AI Co-Pilot, mengenai perbualan yang dekat dengan murid yang boleh digunakan juga di mana-mana, fizikal dan juga digital. Okay, yang terakhir kita ada maklum balas. Okay, maklum balas ni ialah kita nak dengar pandangan daripada pengguna kita, apakah perkara yang kita perlu boleh tambah baik dari semasa ke semasa. Okay, kita beralih pula kepada impak kepada murid. Okey, yang pertamanya adalah kita telah jalankan dalam kelas, satu kelas seramai 26 orang kajian tindakan. Ujian pasca menunjukkan bahawa seramai 23/26 orang murid berjaya mencapai TP5 dan TP6 dalam tilawah Al-Quran tahun 4. Okey, ini sangat menunjukkan impak yang sangat baik apabila murid boleh menguasai qalqalah dengan baik. Yang kedua ialah tidak terhenti di
di situ sahaja.